Kita menyenggara jalan ni saya sebut tadi ada tiga kaedah. Pertama, penyelenggaraan rutin bersifat preventive maintenance. Yang kedua ialah penyelenggaraan berkala pavement bukan pavement bersifat corrective maintenance. Dan yang ketiga, penyelenggaraan kecemasan. Ini kalau ada banjir dan sebagainya. Dan untuk kaedah standard itu, kita melihat tentang tahap kerosakan, jenis kerosakan, kategori jalan itu sama ada laluan protokol, laluan utama, sekunder dan sebagainya, dan isi padu trafik. Jalan berlubang kena tampal, jalan persekutuan kurang atau paling lewat 24 jam kena tampal. Dan yang Majlis menyebut tentang 29 jalan, pada kami ada 25 lokasi untuk tahun 2026 berkala pavement Kelantan 40.9 juta, berkala bukan pavement di 25 lokasi 14.5 juta. Jumlah besar Kelantan tahun 2026 untuk penyelenggaraan ialah 55.4 juta ringgit. Di Jajahan Jeli ada 2 lokasi berkala pavement 4 juta, 3 lokasi bukan pavement 662,000, jumlah untuk Jeli sahaja 4.66 juta. Soalan saya, adakah perbezaan jenis penyelenggaraan jalan persekutuan di antara di Semenanjung dan di Sabah? Sebab perbezaannya sungguh ketara. Yang berhormati Malai Menteri, jalan di Sabah ini kondisi dia terlalu teruk. Kalau orang bilang seperti berjalan di bulan, hari-hari kereta rusak. Saya dah pergi ke kebanyakan tempat di Sabah daripada bulan 5 tahun lepas sampai bulan 11, kira 6 bulan saya meneroka ke seluruh 25 parlimen di Sabah dan mengetahui apa yang disebut oleh Yang Berhormat Kinabatangan. Dan saya juga berada di Kinabatangan melihat ada jalan yang belum diturap. Kinabatangan untuk Sabah ini selain daripada Perak 336 juta ringgit tahun 2025, tempat yang pertama selepas Johor 424 juta. Kinabatangan untuk Sabah 341.7 juta ringgit untuk tahun 2025 penyelenggaraan jalan. Jadi kita tahu jalan ini ada pelbagai jenis. Jalan yang diselenggara oleh JKR Pusat ialah jalan persekutuan dan juga lebuh raya. Jalan negeri itu juga panjang, jalan negeri. Jalan bandaran itu di bawah kerajaan negeri. Kerajaan negeri dapat peruntukan daripada peruntukan Maris Kementerian Keuangan. Itu peruntukan lain Peruntukan jalan persekutuan yang saya sebut ini penyelenggaraannya. Tapi peruntukan untuk jalan negeri dan jalan taman dan jalan bandaran itu adalah mengikut di bawah perlembagaan yang diperuntukkan oleh kerajaan pusat pada kerajaan negeri masing-masing. Itu di bawah peruntukan Maris Kementerian Keuangan. Dan jika masih ada jalan yang berlubang-lubang teruk, kerajaan negeri juga bertanggungjawab untuk menyenggara. Selain daripada jalan pertanian di bawah Kementerian Pertanian, jalan desa di bawah Kementerian KKDW. Jadi itu di antara pemain utama untuk memastikan jalan-jalan di Semenanjung dan Sabah Sarawak diselenggara dengan baik.